Pernah tak anda terfikir macam mana sekolah-sekolah kita bersedia untuk masa depan? Hari ini, kita akan sama-sama bongkar modul Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau nama pendeknya TMK daripada Kementerian Pendidikan. Ini bukan sekadar subjek baru tau. Ini sebenarnya jawapan strategik Malaysia untuk menghadapi era digital yang serba canggih ini. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang saya rasa sangat penting. Dengan teknologi macam AI dan otomasi yang bergerak laju gila, adakah sistem pendidikan kita mampu kejar? Ini dia cabaran utama yang kita semua hadapi sekarang. Baiklah, ini dia pelan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan tengok cabaran yang ada. Lepas tu kita akan kenal apa sebenarnya modul TMK ni, macam mana ia dijalankan, apa kemahiran baru yang diajar, kita tengok contoh-contoh real dalam kelas, dan akhir sekali, kita bincang pasal impak jangka panjangnya. Jom! Baiklah, jom kita mulakan dengan bab pertama. Kita kena faham dulu persekitaran semasa. Dunia dah banyak berubah. Jadi kemahiran yang kita perlukan untuk berjaya pun dah tentulah berubah sama. Dulu, kalau kita cakap pasal pendidikan, kemahiran 3M, membaca, menulis, mengira, itu dah kira cukup bagus dah. Tapi zaman dah berubah. Sekarang ni, kemahiran 3M tu ibarat tiket masuk je. Untuk betul-betul berjaya, generasi akan datang ni kena fasih satu bahasa baru, bahasa teknologi. Maksudnya, kita kena ubah fokus daripada sekadar melahirkan pengguna teknologi kepada melahirkan pencipta teknologi. Jadi, berdepan dengan semua cabaran ni, apa jawapan Malaysia? Di sinilah munculnya satu inisiatif yang sangat penting, modul TMK. Okey, benda pertama dan paling penting kita kena faham, TMK ni bukannya satu subjek baru yang asing. Tak. Sebaliknya, ia diserap masuk, diintegrasikan ke dalam semua subjek yang sedia ada. Dari bahasa Melayu sampailah ke sains dan matematik. Ini satu anjakan besar tau. Satu cara fikir yang baru tentang bagaimana kita mengajar. Dan jangan salah faham ya, inisiatif ni bukan setakat nak kejar gadget canggih atau software terkini. Tak, matlamatnya jauh lebih mendalam, berakar umbi terus daripada falsafah pendidikan kebangsaan kita sendiri. Tujuannya adalah untuk lahirkan insan yang seimbang, yang bukan saja berilmu, tapi juga berakhlak mulia. Di tengah-tengah modul ni, ada satu konsep yang bunyinya macam teknikal sikit, pemikiran komputasional. Tapi jangan risau, sebenarnya ia sangat mudah. Cuba bayangkan anda tengah masak. Mesti anda ikut resepi kan? Pecahkan proses tu kepada langkah-langkah kecil. Sediakan bahan, potong bawang, panaskan kuali. Macam itulah asas pemikiran komputasional. Ia pasal cara berfikir secara logik dan sistematik untuk selesaikan masalah. Okey, itu teorinya. Tapi macam mana benda ni berfungsi dalam sekolah? Dalam kelas yang sebenar? Anda tengoklah senarai ini. Skopnya memang sangat luas. Kemahiran TMK ni dijalin masuk ke dalam hampir setiap subjek harian pelajar. Ia bukan lagi dianggap sebagai kelas tambahan, tapi dah jadi sebahagian daripada teras pembelajaran itu sendiri. Prosesnya pula sangat tersusun. Mula-mula, cikgu akan tengok dulu tahap kemahiran asas TMK setiap pelajar. Kalau mereka dah okey, contohnya dah pandai menaip, mereka boleh terus buat tugasan guna modul aplikasi. Tapi kalau ada yang masih perlukan bantuan, mereka akan dibimbing guna modul kemahiran asas dulu. Jadi, cara ni memastikan tak ada seorang pun pelajar yang akan ketinggalan. Okey, seterusnya, jom kita tengok apa sebenarnya kemahiran-kemahiran baru yang pelajar akan dapat daripada modul ni. Modul ni sebenarnya dibina atas 4 tiang utama. Yang pertama, ekspresi kreatif, supaya pelajar bukan sekadar guna, tapi mereka boleh mencipta. Kedua, literasi maklumat, supaya mereka pandai cari dan tapis maklumat yang betul. Ketiga, pemikiran komputasional, yang kita bincang tadi tu, untuk latih mereka jadi penyelesai masalah. Dan yang keempat, mungkin yang paling kritikal sekali, etika dan tanggungjawab, untuk pastikan mereka jadi warga digital yang baik dan bertanggungjawab. Baiklah, bahagian paling seronok. Jom kita tengok contoh-contoh sebenar macam mana TMK ni dihidupkan dalam bilik darjah. Cuba bayangkan kelas pendidikan kesenian. Selalunya kita fikir pasal cat air dengan kertas lukisan kan? Tapi sekarang, pelajar boleh keluar kelas, rakam bunyi-bunyi di sekeliling mereka. Bunyi angin ke, titisan air ke, dan kemudian guna teknologi untuk susun semua tu jadi satu karya muzik digital. Best kan? Dan dalam kelas matematik pula, lupakan sekejap buku teks yang tebal tu. Pelajar boleh buat undian dalam kelas, contohnya nak pilih tokoh murid. Mereka kumpul data undian tu, masukkan dalam spreadsheet dan terus analisis. Pembelajaran statistik jadi lebih hidup dan relevan dengan dunia sebenar. Daripada data mentah tadi tu, mereka boleh terus hasilkan carta bar macam ni.
Nampak tak? Ini bukan lagi pasal kira-kira je. Ini pasal cara nak sampaikan maklumat dengan jelas, satu kemahiran yang sangat-sangat laku dalam dunia pekerjaan sekarang. Malah, subjek macam pendidikan moral pun tak terkecuali. Pelajar boleh guna enjin carian untuk cari maklumat pasal projek kitar semula, contohnya. Jadi, mereka bukan saja belajar nilai murni macam jaga alam sekitar, tapi pada masa yang sama, mereka asah kemahiran digital mereka. 2 dalam 1. Okey, kita dah tengok contoh-contohnya. Sekarang, mari kita undur sikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa semua ini betul-betul penting? Sebab pada penghujungnya, matlamatnya bukan semata-mata nak ajar pelajar klik sana, klik sini, bukan. Matlamat utamanya adalah untuk membina satu cara berfikir yang baru, untuk semai dalam diri mereka minda seorang pencipta, seorang penyelesai masalah, seorang inovator. Jadi, kalau ada satu perkara je yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. Anjakannya sangat besar dan penting. Kita sedang bergerak daripada hanya ajar pelajar cara nak guna teknologi kepada ajar mereka cara nak cipta dengan teknologi. Satu perubahan fundamental. Jadi, bila kita dah bagi mereka toolkit yang serba canggih ni, persoalannya bukan lagi boleh ke mereka cipta sesuatu, tapi masalah besar dunia yang mana satu yang akan mereka pilih untuk selesaikan dulu. Satu soalan yang menarik untuk kita sama-sama renungkan.